yang berharga lah. So yalah, bukan senang kau nak hidu tear gas kan. Sebab tu kita anggap draconian ataupun dia menekan. Sebab dia patutnya dia facilitate untuk pimpinan, tapi dia akhir sekali dijadikan alat untuk menghalang pula pimpinan lah, duit yang banyak mungkin untuk pengaruhi media dan sebagainya kan. Jadi itu saja alat kita untuk menunjukkan ada masalah sedang berlaku. Tolong tengok kepada tuntutan kami kan. Kita punya mic. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nampak macam bilik soal siasat kita kat sini. Tapi bukan bilik soal siasat, masih office suaram. So, selamat datang ke dalam podcast Kita Punya Mic. Dan pada hari ini kita bersama dengan individu berseberangan dengan office kita. Dekat je, Jiran. jiran je. Iaitu ada Ashraf. Kau nak kena tengok kamera? Macam mana? Kamera. Oh, sana banyak. Okay, kamera. Okay. First time aku benda macam ni. Susah sebenarnya nak bawa acap ni. Biasa aku tengok forum je kan. Oh ya ke? Jarang tak aku forum. Biar ada lah 2-3 kali kerap lah. 2-3 kali ni. Tapi ada. So Acap, sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Okay. So mungkin boleh kenalkan diri kan. Semua orang tahu Acap daripada Bersih, tapi more spesifik kan. Mungkin ada benda lagi nak cerita. Kau minat anime apa? Kau minat menyanyi apa? Okay lah. So nama aku lah Ashraf. Aku sekarang pengarah eksekutif untuk Bersih. So aku dengan Bersih dah lama lah. Berapa tahun 2017 dah, mungkin dah 9 tahun ke-9 lah. Tahun ke-9, hampir sedekat lah bersama Bersih. Aku rasa kelas suaram yang sedekat ni mungkin Steven lah. Steven 10 tahun kan. So aku sikit lagi nak sampai tahap Steven. Tapi aku mungkin start dengan Bersih ni banyak kebanyakannya mungkin di Sabah lah. Sebab aku belajar di Sabah. Lepas aku grad, aku stay lah untuk bantu kawan-kawan di Sabah. Sebab masa tu aku merasakan yang Sabah ni tak banyak aktiviti macam di Semenanjung. Scene-nya tak se agresif lah mungkin pada ketika itu tak se agresif di Semenanjung. Jadi aku decide untuk cuba bantu di sana lah kan. Bantu di sana sampailah 2021 baru aku datang sini balik. Sebab masa tu Bersih pun banyak yang dah keluar Bersih. Jadi aku bantu ED Bersih masa tu lah, Yap Swising, untuk berada di sini lah. Tapi sekarang ni aku ulang alik lah Sabah dengan KL ni sebab keluarga kat Sabah. Jadi aku ulang alik begitulah. So kau belajar dekat UMS lah ke? Betul. UMS. Aku belajar kat UMS 2000 berapa? 2008. 2008 sampai 2012 lah. Lama suara mahasiswa. So mahasiswa tu memang dah sangat junior lah. Aku rasa mahasiswa start 2015 begitu kot. 2016. Tak Karma rasanya. Kelab sastra mahasiswa. Lepas tu baru jadi suara mahasiswa. Ke zaman aku pro mahasiswa lah. Jadi lama lah maksudnya nak cerita kan. So mungkin kita tanya asal, sebab tajuk kita pada hari ni adalah berkaitan tentang Akta Perhimpunan Aman kan. Tapi aku tak naklah go through terus tanya Akta Perhimpunan Aman kan. Aku lebih tertarik nak korek cerita daripada kau sendiri kan. Pengalaman first protest kau yang memang betul-betul yang first kali. Okay, ni pun aku ada dalam hari tu ada projek demo oleh Bersih dengan Pusat Sejarah Rakyat lah. Sama jugalah soalannya kan, apa pengalaman first aku protes. Aku first protes adalah untuk isu Palestin. Ini pun di UMS lah. Aku tahu sekitar 2009 atau 2008 maksudnya. 2008 itu first protes aku lah. Isu Gaza, isu Palestin. Aku tak ingat sebab apa. Mungkin ada serangan Israel kot ketika itu. Jadi ada masa tu yang buat tu adalah Ikatan Sahabat Eksah UMS. Ikatan Sahabat Esko Kerohanian dan Sahsiah UMS. Jadi yang kalau dulu gerakan mahasiswanya, kalau di UKM ada EC UKM, Ikatan Sahabat Islah. Oh ya. Aku background aku adalah kadir daripada PAS lah, lebih kurang lebih gitulah. Jadi kami ECUMS di UKM, ECUMS di UM PMIUM. Jadi ECUMS ni dia memang akan sangat dekat dengan gerakan mahasiswa lah ketika itu.
Jadi dia buat protes pasal Gaza lah. Jadi itulah first pengalaman aku hadiri. Itu aku first year. Jadi protes lah. Kira aku menarik lah aku tengok ada ucapan-ucapan kan, ada laungan hidup rakyat itu, bebas Palestin kan, hancur Israel, macam tu lah. So aku itulah pengalaman first aku join protes. Menarik ya. At that time memang kau rasa protes ni aman ke ataupun Oh, kau agak risau juga masa tu? masa tu okay, aku memang tak bagi tahu apa-apa apa yang aku buat pun dengan parents lah masa aku student. Tapi ada peristiwa yang ke depan tu sampai jugalah surat aku ke rumah kan. Tapi masa yang protes Gaza ataupun solidariti untuk Gaza atau Palestin ketika itu, sebenarnya sebab isunya isu Palestin, jadi isu banyak kebersamaan lah. Masa aku ingat ketika itu pun sebab jelah politik di kampus ni pun ada dua belah masa ketika itu kan, ada yang pro pembangkang, pro kerajaan, tapi dua-duanya datang jugalah untuk bersama-sama. Biasanya proses Palestin ni dibuat lepas semalam Jumaat kan. Jadi yang kepimpinan yang pro kerajaan mungkin ketika itu pun datang solat Jumaat. Yang pro pembangkang pun datang Jumaat. Jadi kami jelah berkumpul, turun daripada keluar dari masjid tu, dah di situlah protes lah. Jadi dia berlaku dalam kita kawasan masjid. Jadi aman lah sebab protes Palestin jarang lah tak aman. Aku rasa di protes Palestin ke protes masih mungkin lepas tu isu banyak, isu Rohingya di Sabah jugalah kan, solidariti terhadap Rohingya. Aku rasa ada beberapa solidariti yang isunya adalah isu yang lebih solidariti umat ataupun solidariti terhadap isu-isu umat Islam ketika itu biasanya berlaku dengan aman. Dia tak ada tekanan sangatlah. Tapi kau kena auku lah kan? Bukan, aku bukan sebab tu. Oh bukan sebab tu. Bukan sebab tu. Tu cerita lain lagi. Itu Kena itu aku kena tu. ke depan lagi lah. Tu kena ke depan lagi. Kena ke Ni depan. ni first protest kan? Ni for First protest. protest. Okay. Menarik. Sebab aku rasa agak tarik bila kau kata kau pernah kena auku, even though benda tu dalam around 2009 kau kena auku tu. Betul, 2009 atau 2010 macam tu lah. Aku dah tak ingat exact date. Aku rasa 2009 atau 2010 lah. Kalau 2010 dah dekat aku rasa 16 tahun dan Hmm. aku rasa mahasiswa pun masih kena auku. Masih kena aku kan, betul lah. Masih kena auku sekarang. Junior aku di UMS sekarang tengah kena aku. Bagi aku macam tak ada perbezaan sangat. Dan bila kita cerita tentang perhimpunan, dia kat Malaysia kita ada satu undang-undang iaitu Akta Perhimpunan Aman yang aku rasa dibuat pada tahun 2012 time kau. 2008 tu masih di bawah Akta Polis lagi lah. Jadi aku rasa agak tertarik bila dengar perbezaan bila protes macam dulu-dulu kan, bila orang first time protes dia still ada rasa jauh semangat apa semua. Tapi at the same time ada protes yang masih lagi orang akan kena something ataupun ada tekanan-tekanan. Aku rasa mungkin kau boleh cerita pengalaman kau juga untuk aku rasa protes yang melibatkan dengan bersih lah. Kau kan dah lama dengan bersih kan. So protes pertama yang kau terlibat dengan bersih ataupun saya cerita protes yang kau pernah terlibat serta dalam menganjurkan protes tu. Mungkin kau boleh cerita jugalah. Aku tak ingat sangat. Tapi kalau first protes bersih yang aku sertai adalah Bersih 2.0 lah, 2011. Oh, jadi aku rasa aku kena aku tu sekitar 2011. 2011 tu first protes aku lah. Aku join bersih, join protes bersih. Masa tu aku mahasiswa lah. Dan memang masa itu pun aku Julai yang Bersih 2 ni 9 Julai 2011. Ya. Jadi aku first time lah aku start demo yang at that scale lah, yang pada skala yang besar lah. Aku rasa mungkin berapa puluh ribu lah, 15-20 ribu mungkin yang aku lah. Jadi aku masa tu memang agak risau lah sebab masa first yang kalau protes Bersih 2.0 ni aku rasa yang paling keras juga tekanan daripada kerajaan dengan tear gas. Tu first time aku kena tear gas lah. Kena tembak dengan water cannon kan, dengan bom bom asap semua, lari. Kalau penganjuran, tapi bukan untuk penamaan, aku rasa itu yang pengalaman yang paling aku rasa berharga lah. Yang berharga lah. So yalah, bukan senang kau nak hidu tear gas kan.
Tapi ya kita first time. Yalah banyaklah masa tu aku rasa zaman dulu taklah aku ataupun mungkin aku yang tak cakna sangat dengan uh, dunia digital ni kan, Facebook ke apa. Jadi banyak maklumat. Lagipun aku dari Sabah kan. Ya. Ada gap information kat situ kan. Aku datang aku datang sehari sebelum. Lepas tu aku aku rasa macam tu masa tu cuti SEM kot. Betul lah Julai cuti SEM. Jadi aku balik Kedah lah, rumah aku. Then aku yalah ada alasan-alasan aku pergi KL. uh, Terus apa ni ke demo lah, ke himpunan bersih lah. Jadi yalah aku pun follow orang je, mana orang pergi aku pergi kan. Ikut je lah kan. Aku follow je kan. Yalah masa tu tak ada, mana ada smartphone. Aku pakai handphone yang mesej je kan. Uh, jadi yalah masa tu aku pun aku nampak yang ada sekumpulan pemuda PAS. Jadi aku follow diorang lah, tapi diorang tak nak jalan masa tu. Tapi crowd dah jalan lah, aku pun follow crowd lah. Aku kata bahaya lah kan kalau ikut logik aku. Kau tinggal situ, kau sendiri kat situ, nanti polis datang habis lah kan. Masa tu kami kat pasar seni lah. Jadi aku jalan ikut crowd lah, jalan. Aku pun tak tahu ke mana. First time aku dalam KL yang nak berjalan. Entah aku tak ingat lah pergi pasar ni betul macam mana sampai ke Petaling. Petaling Street tu jalan lagi entah ke mana sampai ke Maybank kan. Macam tu lah aku rasa yang masa first protest aku. Lepas tu memang masa tu aku rasa kalau universiti kalau kita cakap pasal mahasiswa, universiti memang ada arahan lah ketika itu untuk pantau student, terutamanya yang student yang apa ni Aktif lah. yang aktif lah dan gerakan lah. Maksudnya dia orang dah tahu kan siapa muka-mukanya kan. Jadi masa tu pun memang ada tekanan lah. Tekanan maksudnya universiti dia taklah persoalkan ni kan. Tapi aku syukur aku tak kena. Aku tak tahu kenapa. Tapi junior aku yang turun kena. Universiti call dia. Yang kata kenapa turun himpunan bersih apa semua kan. Tapi dia tak kena apa-apa lah. Dia tak kena aku, tak kena apa lah. Tak kena apa-apa lah. Betul. Dahsyat aku rasa time tu agak historical moment lah. Masa tu yang aktif adalah Solidariti Mahasiswa Malaysia, SMM, Gamis. Ada beberapa gerakan lagi. Memang ada senarai pimpinan mahasiswa yang dilarang masuk. Memang ada injunction mahkamah maksud aku. Yang melarang masuk beberapa nama lah. Dilarang masuk ke KL. Aku rasa ada 90 nama termasuk yang daripada parti politik, daripada gerakan rakyat, bersih, nama-nama bersih sendiri. Lepas tu nama-nama pemimpin gerakan mahasiswa. Even UMNO pun ada yang aku rasa masa tu KJ pun aku rasa dilarang masuk masa tu sebab dia buat Patriots. Kan? Jadi himpunan merah. Yang kuning merah kan? tu kan. Tapi macam mana dong boleh dapat nama-nama ni? Untuk student aku faham lah dia akan dapat daripada universiti. Tapi macam penganjur semua macam mana dong boleh dapatkan dia aku rasa dia blanket je. Siapa yang dia lihat yang mungkin yalah sebelum ni hantar memorandum ke keluar statement ke, so aku rasa dia orang kerajaan identify melalui itulah kan. Dia kena pasti melalui yalah mungkin kenyataan media, laporan berita kan, forum, semua ni lah. Jadi dia halang je semua. Aku rasa dia blanket je. Masa tu silap aku yang masa tu Swising. Aku tak pasti Swising masa tu di Suaram ke ataupun dia dekat Bangkok silap aku. Dia pun nama dia silap aku dihalang, masuk dalam ni kan. Dia tak boleh masuk KL lah, tapi dia dekat luar kan, maksudnya lah dia blanket lah. Dia bukan kena pasti siapa dekat sini kan. Siapa yang dianggap sebagai ancaman lah dia halang masuk. Teknikly kerajaan just tabur je nama. Mungkin aku tak sure, tapi sure lah, mungkin kan? lah sebab nama banyak sangat 90 aku 90 memang masuk muka depan paper lah. Nama-nama ni dimasukkan. 90 untuk protes. Tak benar akan masuk KL. 60 ke 90 aku ingat, tapi puluh-puluh lah. Puluh lah. Kalau aku rasa 10 pun dah ramai dah ramai sebenarnya. dah, betul. Dah ramai, 10 pun dah ramai. Kalau dah 90 tu aku rasa ini apa hal ni kena ban betul lah, masuk KL kan. Tadi masuk KL. Untuk hari tu je lah. Untuk hari tu je lah. Ataupun sehari tu 2 hari macam tu lah. Menarik And benda ni adalah 2011 sebelum Akta Perhimpunan Aman lagi. Betul. Sebab Akta Perhimpunan Aman. Tapi kau ada nampak ke selepas daripada bersih 2 tu kan, kau ada nampak ke selepas diorang gubal Akta Perhimpunan Aman ni, adakah perkara tu macam dah tak berlaku ataupun still pernah berlaku juga? Okey, yang mana? Maksudnya yang nama-nama dilarang masuk ni? Ya. Okey, aku rasa
prelude kepada Akta Perpindahan ni sebab bersih 20 lah. Sebab tu antara tuntutan juga untuk berhimpun secara aman. Ya. Dan memang government ada 2 benda lah yang aku rasa benda besar yang berlaku 2012 ni. Satu adalah ada satu sebab himpunan bersih 2011, 2012 ada satu jatuhan kuasa pilihan khas parlimen untuk Hak Ehwal Pilihan Raya ditubuhkan. Silap aku masa tu yang siapa yang jadi, aku tak ingat pengerusinya. Silap aku macam apa ni, siapa, apa Ketingan, Jeffrey Ketingan, tak silap aku lah, tapi kena check balik. Jadi ada kerajaan tubuhkan sebab tuntutannya bersih adalah pilihan raya kan. Ya. Jadi kerajaan tubuhkan satu jawatan kuasa pilihan parlimen. Kedua adalah pemansuhan ISA ganti dengan SOSMA lah. Ya, betul. Ketiga adalah Akta Perpindahan. Kan. So aku rasa himpunan bersih dua tu dia menatijahkan 3 benda ni lah. 3 ataupun boleh nampak mungkin satu kemajuan lah, ataupun progres lah kan. Cuma masalah perpindahan aman masa ni adalah notis lah. Jadi bila himpunan bersih selepas itu bersih 3 2012 juga bersih 3 silap aku. Oh sorry, Akta Perpindahan aman lepas bersih 3 sebenarnya. Ya. Masa bersih 3 tak ada silap aku yang nama-nama kena halang masuk KL lah. Kan. Tetapi kalau kita fast forward ke depan sikit, pada 2013 lah aku ada himpunan di Sabah. Kami buat himpunan Kebangkitan Rakyat Sabah silap aku. Malam sebelumnya tu ada arahan mahkamah juga, nama-nama beberapa aktivis termasuk nama aku, ada nama kawan-kawan lain, tak boleh masuk ke di KK ni ada satu tempat nama dia dataran Chong Chen Wun. Jadi kami tak boleh masuk dalam kawasan tu lah. Dia ni sebelah mahkamah KK ketika itu. Mahkamah lama lah sekarang ni, tapi dapat tempat lain. So tu 2013 ke silap aku lah, 2013 ataupun 2012 juga. Lepas tu kalau pengalaman aku sendiri ada masa himpunan lawan lah 2021. Itu pun nama-nama kami tak dipampangkan, dilarang masuk ke dalam KL. So sebenarnya benda tu masih berterusan je pun, dan itu strategi-strategi yang mungkin digunakan pun untuk kerajaan. Mungkin nak menghalang himpunan aman kan, menghalang protes. So benda tu masih berlaku lah, cuma mungkin dalam 2-3 tahun kebelakangan ni dah tak ada lah kot. Aku tak dengar lagi lah. Menarik lah. But aku rasa benda ni, aku rasa possible untuk jadi balik lah kan. Sebab dia memang, aku rasa benda ni boleh digunakan sebagai senjata lah. Dan dia akan announce, itulah polis pun dia mungkin dia hantar ke magistrate malam sebelum kan. Jadi keluarnya tengah malam kan. Maksudnya kalau nama kau di dalam masuk KL, kau boleh kena tangkap lah kalau masuk kan. Kecuali kau, yalah, kita ada banyak strategi lah kan. So, aku rasa biasa lah strategi. Ya, dia akan ada roadblock semua kan, dia nak check kan. Nama apa semua. Cek nama, LRT nak masuk ke mana, dia check semua lah. Yang sekarang nak kata kurang sikit, boleh lah. Tapi aku rasa lepas melihat peristiwa di demonstrasi Tangkap Azam Baki yang baru-baru ni, mungkin kita kena fikirkan semula juga kan pasal Akta Perhimpunan Aman ni. Dan bila kita sebut tentang Akta Perhimpunan Aman ni juga, dia menyentuh juga dengan sebutan orang gelar sebagai Akta Drakonian. Dan aku rasa lah tak semua orang faham dengan makna Akta Drakonian ni sendiri. Dan aku rasa benda ni orang still kurang jelas apa yang diorang nak maksudkan. Oh, Akta Perhimpunan Aman ni adalah Akta Drakonian, Akta SOSMA ni adalah Akta Drakonian, dan AUKU ni adalah Drakonian. Sebenarnya apa maksud Drakonian daripada pandangan kau sendiri? Aku, kalau pandangan aku, Akta Drakonian ni undang-undang lah aku, undang-undang yang menekan, yang menindas, ataupun undang-undang ni dia mungkin dia hukumannya tu ataupun repercussionnya tu tak setimpal dengan apa yang dijadikan kesalahan tu, ataupun aktiviti ataupun tindakan-tindakan yang dibuat tu, dan juga tak bertepatan ataupun tak selari dengan hak asasi manusia lah. So kepahaman aku tak ada doktor begitu. Walaupun ni mungkin jargon lah, sebab tu mungkin terutamanya orang biasa kan, mungkin dia apa, Drakonian kan Dracula ke apa kan, tapi betul lah kan, sebab dia mengisap darah kan, ataupun dia menzalimi lah, dia menekan kita kan. Aku rasa Akta Drakonian bukan setakat yalah aku atas sultan atau perpindahan ni pun sama. Sebablah kau berhimpun kau kena denda 10,000 kan. Betul juga. Apa lagi? Yalah SOSMA, kes SOSMA kan, Poka Pota semua ni kan. So
dia boleh digunakan sebagai alat untuk menindas lah ataupun membungkam suara-suara yang sepatutnya legitimate ataupun dalam kerang atau ruang lingkup perlembagaan hak asasi kan. Tapi dia menekan lah. Dia menekan menyebabkan orang takut. Sebab tu kita sebut draconian kan. Jadi daripada pandangan sendiri melihat Draconian dia menyekat kebebasan hak asasi manusia lah. Jadi Betul. itu adalah bagi aku key point penting bila kita sebut tentang Draconian. Dan orang still sebenarnya aku dengar juga bila borak dengan rakan-rakan lain kan, dia tanya kan, kenapa nak kata Akta Perhimpunan Aman ni dia dikira sebagai Draconian sedangkan nama pun Akta Perhimpunan Aman. So mungkin dia untuk lebih menjaga supaya perhimpunan tu aman ke tak tertib. Mungkin kau boleh terangkan kenapa kita anggap Akta Perhimpunan Aman ni adalah Draconian. Yalah, satu hal adalah aku rasa Akta Perhimpunan Aman ni mungkin satu progress lah terhadap sebelum ni Akta Polis kan. Sekarang ni kita ada Akta Perhimpunan Aman, sekurangnya lah ni mungkin pada pilihan kerajaan yang dan dengan pertukaran-pertukaran terdahulu lah kan, adalah kita boleh buat perhimpunan aman tapi dia bagi syarat kan. Contohnya kebenaran punya tempat, notis 10 hari dan macam-macam lagi lah kan. Kenapa kita sebut draconian? Sebab walaupun kita dah patuhi contohnya pertukaran-pertukaran dalam tu kan, kita dah bagi notis contohnya, katalah kita mungkin kebenaran punya tempat itu susah lah. Sebab biasanya kalau kita buat tempat awam dijaga ataupun ditadbir lah oleh kerajaan tempatan, terutama macam contohnya di BKL ke, di BKK ke kan, ataupun majlis-majlis perbandaran. Nak dapatkan persetujuan punya tempat di tempat awam, contohnya padang ke, jalan ke kan, agak memang hampir mustahil lah untuk dapatkan kebenaran-kebenaran tu kan. Jadi semua ni sebenarnya adalah digunakan sebagai alasan untuk tidak membenarkan perhimpunan aman kan, terutamanya kalau ada elemen-elemen nak berjalan berarak di jalanan. Kalau mungkin di padang aku tak pasti, tapi elemen-elemen untuk berjalan biasanya polis ni dia akan dia akan larang lah, dan dia akan menggunakan istilah perhimpunan haram kan. Pasal istilah perhimpunan haram ni yang dari 2000, seingat aku lah 2011 sampailah. Aku rasa dari zaman reformasi lagi Ah, dong sebut perhimpunan ya, haram aku ni. rasa yang mungkin dah tak gunakan istilah perhimpunan haram mungkin selepas putusan mahkamah tahun lepas, kes Amir Kes Amir kan. kan. Jadi lepas tu lah aku yang tak dengar lah penggunaan istilah perhimpunan aman tu lah, perhimpunan haram lah. Sebab tu kita anggap draconian ataupun dia menekan, sebab dia patutnya dia facilitate untuk perhimpunan, tapi dia akhir sekali dijadikan alat untuk menghalang pula perhimpunan lah. Jadi dia tak setimpal kan. So kalau kau turun perhimpunan, kau kena tahan, kau boleh denda RM10,000 kan. Sebab apa? Kau hanya menjalankan hak kau sebagai seorang warga negara kan, artikel 10 kan contohnya. Jadi sebab kau menjalankan hak kewarganegaraan kau, hak perlembagaan, kau didenda RM10,000 contohnya lah. Kau boleh didenda lah, boleh didenda RM10,000 kan. Dan kau boleh masuk rekod jenayah lah. Itu aku rasa benda yang bagi aku tak logik lah untuk kau berhimpun and then kau just tak cukup syarat walaupun kau dah ikut daripada perlembagaan kan, kebiasaan untuk berhimpun, and then kau still kena compound juga, kena saman juga. Bagi aku agak tak logik lah bila kena. And aku perasan like kebanyakan protes-protes masa zaman bersih ni, diorang selalu anggap bahawa meletakkan protes ni sebagai rusuhan. Dan mungkin aku nak tahu juga pandangan kau bila melihat sendiri daripada garis yang kerajaan letak di antara nak sebut sebagai merusuh dan juga perhimpunan aman ni. Sebab kita nampak sini masa protes tangkap Azam Baki yang baru-baru ni ada letupan mercun, kemudian berlaku sedikit ketegangan di antara Amir dan juga pihak polis. Diorang kata nak hentikan perhimpunan ni sampai blok nak towing pentas kita punya 4x4. Aku rasa kau rasa mana sebenarnya kerajaan sekarang lah letakkan garis? Itulah aku kata, aku pernah tulis lah, ni pun bukanlah tulisan akademik pun, just kefahaman aku kan, tentang yang aku rasa pihak polis terutamanya dia perlu ubah doktrin dalam pihak polis tu sendiri lah, yang melihat
satu perhimpunan itu sebagai satu agenda subversif. Kan dia doktrin aku rasa itu benda tu. Sebab setiap kali perhimpunan dia akan anggap benda ni adalah satu ancaman kepada kerajaan kan. Uh, Patutnya benda tu tak boleh dilihat sebegitu sebab itu adalah hak rakyat untuk berkumpul atas apa-apa sebab yang dirasa perlu dan menekan. But dia kena faham lah, bukan semua orang nak turun berhimpun hari-hari ni kan. Bila kita ada isu mendesak je yang kita rasa kita nak buat himpunan kan, ataupun bila dah kerajaan tak dengar, dah tegur banyak kali, tak dengar lagi, kita turun ke jalan lah. Contoh macam Azam Baki dah 3 kali dah sambungan kontrak kan, kita hantar memorandum, kita keluar kenyataan media, masih lagi sambung. Jadi kita turun ke jalan lah, itulah cara dia kan. Macam mana nak dapat perhatian, turun jalan lah. Protes ni adalah alat-alat orang miskin. Sebab kita tak ada jentera kerajaan, kita tak ada kita tak ada duit yang banyak mungkin untuk pengaruhi media dan sebagainya kan. Jadi itu saja alat kita untuk menunjukkan ada masalah sedang berlaku. Tolong tengok kepada tuntutan kami kan. Sebab itulah bila polis ataupun kerajaan menganggap semua perhimpunan sebagai satu ancaman kepada mereka, kepada menteri ke, kepada Perdana Menteri ke, kepada kerajaan, jadi dia akan cenderung melabel lah. Dia label perhimpunan aman sebagai satu rusuhan kan. Ataupun dia akan hantar provokasi lah, ejen provokator. Macam di Takat Azam Baki tu lah. Kan tiba-tiba tak mercun kan. Lepas tu dia nak tuduh kita sabotage kan. Ataupun dia saja yang aku geram masa Takat Azam Baki ni. Kita tengah berunding, tiba-tiba pihak polis nak hentikan terus kan. Padahal kita dah beritahu dah, kita akan berhenti dalam masa 15 minit lagi, kita nak berhenti dah. Sebab kita dah deal kan, dah nak habis dah. Bila dia buat bila dia masa tu dia tarik Rafizi, lepas tu dia nak towing kita punya kereta atau pentas kita, dia tambah masa setengah jam lagi kan. Kita dah habis, selesai dah. Dia yang melamatkan masa dia, kita dah nak habis dah. Dia yang jadi aku rasa sebab aku tak pastilah kat mana titik yang boleh dicapai antara peserta penganjur dengan pihak berkuasa lah. Tetapi ruang tu dia kena bagilah. Jadi perhimpunan aman ni setakat di Malaysia ni tak pernah jadi lagi yang secara merusuh teruk. Kalau kes yang dia nak rujuk, kalau benda ni adalah bersih 3 bila terbalik kita polis, tu pun sampai sekarang pihak PRM pun tak bawa ke mahkamah. Dan kita tahulah siapa yang sebenarnya yang menterbalikkan kereta tu kan. Apa jadi sebelum tu dia tak cerita kan. Dalam contohnya pernah bersih 3 ni, puluhan ribu, mungkin ratus ribu datang, satu tempat tu je jadi. Tempat lain semua aman. Kan? Ya. Jadi ada masalah kan. Benda tu jadi zoom kan. Yang ataupun menjadi lensa kepada tengok ni. Perhimpunan aman kita terbalik, kita polis terbalik. Tapi keseluruhan tempat lain tu tak pernah jadi. Aku ingat lagi sebab apa? Contohnya masa bersih 2 pun sama kan. Dia kata bila buat perhimpunan ni kedai-kedai semua diarahkan tutup sebab takut kena pecah apa semua kan. Tak pernah jadi pun benda tu. Bahkan kedai-kedai semakin bagus pula. Sebab apa? Sebab orang pergi lepak minum kan. Dah nak berjalan kan lepak minum. Tambah ekonomi dia lah. Tapi label rusuhan ni sebenarnya adalah, aku pun tak rasa semua orang pun percaya pun sebenarnya. Kan? Beberapa kerat je yang percaya. Tapi dia dipompakan lah, ataupun digendangkan sebagai benda yang besar kan. Aku percaya semua orang boleh tengok sendiri pun. Perhimpunan-perhimpunan ni tak pernah jadi benda-benda yang pelik lah. Ataupun terbakar bangunan ke, ataupun terbalik kereta ke, pecah pasu ke. Kita tak pernah buat benda tu sebab aku rasa penganjur di peringkat yang organisasi masyarakat sivil ni sangat berdisiplin bila kita nak menganjurkan apa-apa kan. Sebab kita faham ruang tu adalah ruang bersama kan. Ruang semua rakyat. Jadi kita respect sempadan masing-masing lah. Kita ada agenda kita. Tapi kita juga tak nak terlampau mengganggu agenda orang lain kan. Sebab tu misalnya kita ready untuk berunding lah. Ataupun kita bagi tahu kita nak habis bila, kita akan habis. Itulah, kalau kita nak buat 24 jam, kita buat 24 jam lah. Kita dah bagi tahu dah kan. Menarik. So, bagi aku sebenarnya jarang kita dengar pandangan daripada pihak menganjur. Sebab aku rasa jarang kita share apa yang kita buat belakang tabir sebelum kita persiapkan satu himpunan tu kan. Dan bila himpunan tu berlaku, kadang-kadang kita tak boleh kontrol pun benda tu. At the end, macam kau cakap tadi, ada one point yang mana dia akan buat naratif jahat lah. Yang mana kawasan lain aman tapi kawasan tu je yang jadi
kejadian. Media biasa akan ambil bahagian yang kejadian tu kan. MSA akan buat headline dia yang gila-gila punya. Betul. Dan aku rasa ini ada benda yang orang terfikir juga. Sebenarnya cabaran utama dalam kita nak anjur perhimpunan aman ni adalah kita nak memastikan dia aman. Tapi at the end, kadang-kadang bila berlaku dengan aman, boleh berlaku provokasi. Macam kau cakap, ada ejen provokator. Kemudian ada benda-benda lain yang kita tak dapat elakkan. Cerita-cerita belakangnya yang orang anggap sebagai merusuh. Daripada akhirnya, ia masih lagi sebuah protes aman. Mungkin daripada pandangan kau sendiri kan, apa cabaran sebenar atau cabaran utama bila anjur perhimpunan aman ni? Sebab kau ada banyak pengalaman kan anjur protes. Aku rasa itulah cabaran utama. Kalau perhimpunan, yalah, kalau kita nak buat perhimpunan ni, cabarannya adalah untuk memahamkan isu lah, aku rasa pertama lah, supaya orang ramai turun. Yang kedua, bila kita dah ready dengan orang ramai turun, macam mana kita nak menjaga peserta. Sebab last kali peserta adalah di tanggungjawab. Keselamatan peserta, kesihatan dia adalah di tanggungjawab penganjur lah. Lepas tu banyaklah kita sediakan, contohnya setiap perhimpunan pun kita akan ready dengan contohnya first aid kit kan. Masa tu kita dah ada first aid kit kan. Terus kita boleh pergi rawat kan, pergi rawatan kecemasan lah kalau diperlukan. Ada perhimpunan yang memang kita sediakan ambulans, perhimpunan bersih memang kita sediakan ambulans siap-siap. Himpunan lain pun sama, kita memang sediakan ambulans. Himpunan lawan pun kita sediakan ambulans. Dan akhir sekali aku rasa yang paling penting adalah kita ada pasukan keselamatan sendirilah yang kita buat. Sebab satunya adalah untuk kawal crowd kan. So crowd tu dapat ikut arahan, supaya arahan tu untuk keselamatan lah. Kita tak menghalang lah kalau nak canting ke apa. Tapi kalau terlebih di sinilah peranan kita lah sebagai penganjur untuk relax dulu cik, ataupun relax dulu bro, ataupun sis. Kita ada agenda kita lepas ni begitu kan. So kita try diffuse lah. Itulah peranan dia, untuk diffuse. Dari segi kadang ada orang bersemangat. Dan satu lagi lah untuk elak ejen-ejen provokator lah. So kalau ada orang yang dalam segerombolan ataupun barisan perhimpunan tu yang tak nak dengar cakap, kita memang akan isytihar siap yang itu adalah ejen provokasi. Dan kita akan seclude lah. Ataupun kita akan, kalau ada boleh, kita minta polis cek dulu orang ni, cek okey ke tak kan. So macam itulah. Aku rasa cabarannya adalah memastikan keselamatan lah untuk penganjur, dan semuanya berjalan dengan aman lah. Berfikir protes aman lah, cuma isunya pada ejen provokator lah. Ada orang yang mungkin tak senang lah. Tak senang Tak senang dia akan hantar. Tapi aku rasa dah banyak protes yang aku join yang baru-baru ni kan. Aku rasa Azam Baki yang paling intense lah. Yelah. Itu paling intense lah. Aku rasa sebab rasuah kot. Sebab rasuah mungkin lah. Dan aku pun heran jugalah kenapa perhimpunan tu nak cepat-cepat habis kan. Aku je macam apalah, itu cerita lain lah. Tapi antara lain aku rasa cabarannya adalah bila mana kita nak kena buat keputusan lah. Kalau polis kata tak bagi macam ni, macam mana kita nak buat, kita nak berhenti ke tak berhenti, macam itulah kan. Aku rasa itu sebab nak membaca situasi kan. Sebab kita ada objektif kita, tapi kita berrespect objektif polis. Tapi mereka pun ada sempadan yang kita dah take over jalan contohnya. Bagi je lah patutnya kan. Dan dia lihat balik dengan garis panduan dalam Akta Perhimpunan Aman pun, kita pun tahu kan, lepas kes Amir tu kita dah tak hantar notis. Tapi still polis kena buat kawalan juga, bukanlah membiarkan kan. Cuma yang masa takat asal boleh nampak lah cara diorang kawal agak ketat. Ya, betul. Yang first agak ketat. Dan sebenarnya lepas habis buat kawan pun akan ada demo lagi. Pasal banyak perhimpunan lah, banyak perhimpunan. Kita akan hantar memorandum. Dan banyak lagi aku rasa benda-benda yang kita akan buat juga. But at the end, kita nak tengok balik semula di bawah Akta Perhimpunan Aman ni sendiri kan. Kita dah sebut tentang drakonian. Kita tahu yang sebab Akta Perhimpunan Aman ni adalah sebuah akta yang drakonian. Tapi persoalan terbesar dia adalah, adakah dengan kita masuk Akta drakonian ni dapat selesaikan banyak perkara, atau kita pindah saja. Sebab aku tahu banyak penjelasan antara kita ada yang
still ada yang cakap pindah, still ada cakap Mansur. Mungkin pendirian daripada kau sendiri. Kalau macam Akta Penaman, pendirian sebab Akta Penaman ni pun antara desakan CXO dululah supaya ada akta ni. Sebab yelah, aku rasa memang kena ada satu badan untuk pengantara ataupun ada peraturan ataupun apa-apa panduan lah untuk menjadi pengantara pemudah cara kalau mana ada dua perhimpunan serentak contohnya, kan? Masing-masing nak claim space yang sama. So aku rasa kena ada some sort of mediator lah kot, dan mediator tu tak boleh lah. Mungkin pihak polis lah mungkin boleh sesuai, ataupun kalau tak pihak polis pun siapa yang boleh jadi pengantara antara dua tu lah. Sebab tu aku rasa untuk Akta Penaman ni dia perlu banyak pindaan lah. Satu pindaan adalah dia tak boleh jadi bawah jenayah lah, kan? Yang kedua adalah notis lah. Notis tu aku rasa tak perlu sebab yalah, kau tak semestinya berhimpun. Yalah, perhimpunan besar mungkin lah bersih takat azam baki. Tapi mungkin kadang-kadang ada flash mob yang segera, kan? Ya. Yang perlu ataupun apa-apalah himpunan tindak balas yang memang tak sebab bagi notis sebab keperluannya untuk desak ketika itu juga, kan? Contohnya himpunan Solidariti Palestin tahun lepas, ingat tak kan, di Tabung Haji, kan, yang masa aktivis sumut kena tahan Oh ya. di perairan Palestin, kan, perairan Gaza. Jadi malam siangnya tu keluar poster untuk Solidariti, esoknya kita dah pergi, kan. Ya. Jadi macam mana dengan isu ni, kan? Kalau ikut akta kena bagi 5 hari lah, kan. Tapi maksudnya orang dah mati tengah laut contohnya, ataupun kena serang, kan. Jadi kita turun terus macam tu, kan. Sebab apa, itu masih dalam ruang perlembagaan. Jadi aku rasa benda-benda macam tu untuk Akta Penaman mungkin kena ubah lah. Betul, mungkin kena ubah kebenaran punya tempat, betulnya punya tempat awam lah. Yalah, kita buat ni biasanya buat di tempat awam, kan. Takkan kita buat penaman dekat rumah orang, kan. Ataupun kat mana-mana lah yang private space, kan. Ya. Tapi ke tempat awam, contohnya Padang ataupun jalan raya, semua tempat ni kemungkinan ada mesej-mesej ataupun simbolisme yang nak dicapai sebab apa dia buat di situ, kan. Okeylah, tapi undang-undang lain, itu aku rasa terbuka kepada perbincangan lah. Macam aku memang tak setuju dengan Akta Sultan. Aku rasa Akta Sultan kena go lah, kena masuk, kan. AUKU aku rasa kena masuk. Buatlah akta lain untuk regulate apa-apalah. Tapi bukan untuk menghalang mahasiswa ataupun pesyarah daripada bersuara, menjalankan kebebasan akademik. Aku rasa ini pun ada cadangan-cadangan lain lah daripada pesyarah-pesyarah dahulu, kan. Yang sebenarnya tak perlu pun ada akta, tapi mungkin wujudkan bukan caucus garis panduan. bukan garis panduan, dia macam ada grup yang ataupun ada badan yang boleh menjadi untuk kawal selia lah. Apa banding kau terus menghalang ataupun menjadikan satu kesalahan pula, kan. Contohnya macam student UMS sekarang lah, Fida dengan kawan-kawan, kan, yang kena siasat dengan AUKU sebab demonstrasi contohnya. Aku rasa ada benda yang kena masuk lah, SOSMA kena masuk lah, kan, sebab ada benda-benda lain lagi, kan. Ada pertukaran-pertukaran lain dalam akta kanun akta CPC ke. Ada lagi yang dah boleh kontrol sebenarnya benda-benda macam ni, kan. Ataupun pindah je lah CPC, kan, yang untuk benda-benda yang tak boleh ada dalam SOSMA contohnya, kan. So ada benda yang aku rasa kena pergilah. Ada macam Akta Penaman aku rasa kena ada. Cuma mungkin ada pindaan-pindaan yang kita nak lah, kan. Aku rasa walaupun kita yang minta, masih ada perlu benda yang perlu di-adjust lah di bawah Akta Penaman ni. Dan aku rasa antara benda-benda yang dituntut ni sebenarnya yang pernah disuarakan oleh kerajaan yang sekarang ni masa dia jadi pembangkang dulu. Betul. Dan mungkin boleh lihat je soal bersih sebelum ni dia pernah buat, aku tengok jugalah media sosial bersih, kan. Dia pernah buat, dia check, dia bagi grade 100 hari, kan, kepada Anwar. Dan grade tu lagi teruk daripada Ismail Sabri punya grade. Dan kau melihat sekarang untuk Akta Perhimpunan Aman ni, untuk sekarang ni, apakah status dia? Ataupun kau bagi scale daripada 1 hingga 10, agak bagi kau memuaskan ke tak? 1 tak memuaskan lah. Tak memuaskan lah. 1 sampai 1 Akta Perhimpunan Aman ataupun pelaksanaan dia. Apa yang diorang nak buat? Sebab Okey. Aku sekarang mungkin bagi
4 kot. Sebab apa, aku tak jelas lagi apa kerajaan nak buat dengan Atas Perbendaharaan ni selepas daripada keputusan mahkamah tahun lepas. So dia lah, dia sebut lah dia nak buat nak pindah, tapi tak berjalan lah. Jadi aku rasa mungkin 4 lah kot, tak memuaskan sangat. Tapi taklah teruk sangat. Teruk juga 4 tu kan. Teruk gak Teruk juga dari kan. 10. Ya, tapi sebab memang aku rasa zaman sekarang ni kita dah tak boleh janji je lah kan. Ataupun kau nak cakap nak buat tapi tak ada proses-proses yang ke arah untuk buat pindahan tersebut. Ataupun yalah, inilah keputusan mahkamah kan. Patutnya lepas tu kau kena bergegas lah. Contohnya macam keputusan mahkamah untuk isu 40% royalty Sabah kan. Kerajaan boleh je dia letak, kita akan bagi tempoh masa itulah dia nak sebagai respon kepada keputusan mahkamah tu. Responnya adalah dia aku 100 hari untuk dia ubah dan runding semula apa semua dengan kerajaan Sabah kan. Maksudnya dia boleh buat timeline, tapi untuk isu Akta Perbendaharaan ni dia tak ada timeline, dia tak bagi apa langsung garis masa yang dia nak buat. Ataupun apa jenis pindahan yang dia nak buat kan. Rasa sebab tu aku rasa tak cukup lah. Kau sebut je kau terima keputusan mahkamah dan sebagainya, tapi tak ada usaha ke arah untuk buat pindahan yang sepatutnya lah. Diorang tak ada political will lah untuk memastikan Mungkin boleh jadi tak ada, ataupun tak pasti. Ya, mungkin tak ada political will ataupun tak jadi keutamaan dia. Sebab benda ni quick win je aku rasa untuk dia buat kan. Tak, bagi aku keputusan mahkamah kot kan. Mesti ada orang kena ikut lah. Sidang pun dah mula. 22 dah start sidang parlimen balik. Betul. Aku rasa nak tak nak diorang kena buat jugalah. Ya, betul. Ya. Dia kena buat lah. Kalau tak buat aku tak tahu lah. Ya. Sebab ni pun dalam manifesto kan, untuk bukan itulah, benda-benda ni bukan perbincangan baru lah sebenarnya untuk Pakatan Harapan terutamanya. Benda ni dah lama kan. Dah lama disebutkan. Aku rasa kebanyakan reformasi yang dibincangkan adalah benda yang bukan benda baru pun. Mungkinlah ada setengah reformasi tu mungkin baru sikit. Tapi perbincangan dia punya prinsip-prinsip adalah sama yang kita bincangkan mungkin 20-30 tahun dulu kan. Sebenarnya bukanlah terkejut tiba-tiba kena buat ni, tak kan. Sepatutnya kau dah ready untuk apa yang kau nak buat. Kau rasa perbincangan Akta Perbendaharaan ni antara paling lama jugalah kan. Kebebasan berhimpun kan, kebebasan bersuara ni aku rasa dah lama, mungkin sejak zaman 70-an lagi kan, Pak ISA dan sebagainya tu kan. Kau rasa 60-an ke, 60-an zaman mahasiswa. Time tu juga memang agak lama lah benda ni. Dan at the end bila orang yang dulu yang start daripada jalanan kan, dia orang yang memang senang cerita diorang lahir daripada jalanan juga. At the end bila dah naik kerajaan, diorang still tak pindah undang-undang ni. Which mean bagi aku agak kecewa lah. Sebab diorang yang beria-ria kan. Betul. Letak dalam manifesto lagi. But at the end tak buat benda ni. So dengan keadaan sekarang ni kan, aku rasa apa yang patut like CSO sekarang pun ada sekretariat himpun, kita still push benda ni. But daripada orang awam sendiri kan, sebab aku perasan yang orang awam yang dulu yang kau apa semua yang fight turun jalan, at the end bila tengok apa jadi dengan kerajaan sekarang, diorang lagi kecewa dan diorang memilih untuk tak buat apa. Sebenarnya apa yang boleh lagi dibuat? Aku pun tak ada idea yang konkret lah nak katakan apa yang perlu dibuat untuk desak kerajaan kan, untuk baiklah benda ni dah sampai ke peringkat paling tinggi lah, iaitu mahkamah lah. Mahkamah dah putuskan kan untuk terutama isu notis lah, yang tak berperlembagaan kan, Pertukaran 9/5 tu tak berperlembagaan. Tapi aku untuk gerakan CSO ataupun yang macam Suaram lah, yang dah lama memperjuangkan isu ni, aku satunya kerensi orang politik ni sebenarnya adalah suara rakyat lah, ataupun undi kan. Kalau orang ramai merasakan ini adalah satu hak mereka, aku rasa pendidikan tu perlu diberikan dengan lebih baik lah, ataupun dengan lebih banyak, dengan lebih meluas. Bukan dengan lebih baik, bukan dengan lebih baik, sorry. Dengan lebih meluas lah kepada orang ramai untuk memahamkan sebenarnya kenapa kita nak buka ruang ini kepada orang ramai, supaya orang ramai tu boleh bersuara lah. Betul lah sekarang ni ada TikTok, ada social media kan. Tapi tak dapat tidak, sebenarnya ruangan di jalan raya tu adalah yang lebih, bagi aku,
lebih sejati menunjukkan suara rakyat kan, sebab kau dah mula memisahkan diri kau dengan keselesaan kan. Yelah kalau buat TikTok kau buat di depan kamera contohnya kan, Ya. ataupun IG kau di depan kamera, kau bercakap sendiri kan, respon-respon semua kau boleh tapis. Tapi kau tak sebenarnya pergerakan tu bagi aku tak mencukupi kan. Lagi mana kau tak rasa kau sanggup meninggalkan keselesaan daripada duduk di rumah, nak jalan kaki, naik LRT, turun jalan, berpanas, berhujan untuk mendesak tuntutan tu. Aku rasa benda tu takkan dipandang dengan lebih serius oleh sesiapa yang kau nak tujukan lah. Biasanya kerajaan lah. Jadi sebab tu aku rasa akhir sekali orang ramai pun kena memahami lah bahawa isu ni adalah isu hak asasi jatuhnya dan isu hak mereka sebagai rakyat. Itu je suara kita kan untuk ni kan. Sebab tu kita perlu dilindungi untuk menjalankan hak kita. Yang kedua adalah aku rasa tekanan kepada ahli politik tu kena terus diberikan. Tak kisahlah Pakatan Harapan ke, Barisan Nasional ke. Kadang-kadang aku rasa macam kesian juga kita duk tekan PH kan pada mereka yang menjanjikan. Tapi bagiku ahli-ahli parlimen lain, menteri-menteri lain pun tidak boleh lari dari bertanggungjawab untuk membawa perubahan ataupun membawa reformasi ataupun meminda akta-akta yang mencengkam rakyat ni lah. Sebab mereka ni equally responsible kan untuk apa, sebab mereka wakil rakyat. Jadi kamu pun bertanggungjawab untuk membawa suara-suara rakyat, melindungi kamu angkat sumpah untuk mengikut perlembagaan kan. Jadi inilah yang kita desak lah. Jadi kamulah kena bersuara, ahli-ahli parlimen, menteri-menteri lain juga kena ada that political will untuk membawa agenda perubahan ataupun meminda akta-akta ataupun memasukkan akta-akta draconian ni lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aku rasa CSO mungkin kena banyakkan engagement dengan Suakam, mungkin dengan pihak polis sendiri tentang apa yang kita nak bergerak ke hadapan dengan isu-isu sebegini kan. Perhimpunan aman, sama ada kita nak cari titik tengah ke ataupun kita nak memahami perspektif mereka ke, dan polis kena memahami perspektif kita ke. Dialog tu aku rasa kena berterusan, tak semestinya secara bertentangan lah, iaitu melalui protes saja kan, ataupun bila kita turun baru kita nak macam merunding kan. Dia kena ada dialog yang lebih konstruktif untuk membawa isu ni dengan lebih aku rasa dengan lebih mungkin lebih structured ataupun dengan but at the end apa yang kita nak adalah supaya benda ni boleh dipinda kan. Jadi aku rasa benda-benda yang ni yang aku terfikir sekarang lah. Dan sebenarnya banyak kerja lah. Satu akta pun nak pindah sebenarnya memang banyak kerja lah. Nak pindah pun ambil masa kan. Ambil masa. Tapi kalau tak mula dan tak ada sasaran, aku rasa agak susah lah nak capai kan. Jadi kita tak tahu kita nak buat ni sampai bila kan. Takkan nak buat sampai 5 tahun kan. Jadi kau melihat berkaitan dengan soal akta perhimpunan ni ke hadapan macam mana pula? Apakah mungkinlah kita tak tahu kan, lepas PRU ni kerajaan ni mungkin bertukar kepada parti lain ataupun masih kekal. Kau lihat lagi 10 tahun ke hadapan, adakah akta ni dapat dipinda ataupun makin teruk tiba-tiba nak include benda-benda yang lagi teruk kan? So pandangan kau macam mana? Aku tak dapat menolak yang bahawa mungkin ada elemen lain yang tak nak bagi kebebasan kepada rakyat untuk bersuara, berhimpun dengan bebas lah. Aku rasa ada pihak-pihak yang memang tak suka pun dengan benda-benda macam ni kan. Tapi keputusan mahkamah yang baru ni aku rasa adalah satu yang sangat mendasar lah, yang boleh membantu rakyat dan juga mungkin terutamanya mungkin CSO lah untuk menggerakkan himpunan-himpunan. Dan sekarang aku rasa sepatutnya perhimpunan dah jadi part and parcel pun dalam kehidupan seorang rakyat Malaysia kan. Dah biasa dah patutnya lah. Kan tak kisahlah kau nak berhimpun untuk isu apa kan, isu PBT ke, isu negeri ke, isu persekutuan di peringkat persekutuan ke. Patutnya benda tu dah jadi dah memang biasa pun sebenarnya kan. Aku tengok banyak semua parti pun dah buat berhimpun lah. ISET-nya lah, isu RU355 lah. Dulu apa isu apa lagi? UMNO ada berhimpunan ke? Aku tak tahu. Tak ingat lah. Mungkin ada lah nanti ikut. Ada. Mungkin ada lah kalau dia nak buat kat DAP ke apa kan. Even Mahathir yang tak suka perhimpunan pun turun bersih 4 bersih 5 kan. Kan? Aku rasa benda tu patutnya dah jadi benda biasa lah. Kau tak, kalau berhimpun kau tak pelik lah.
Tapi kau tahu ada benda besar contohnya kan, Mm. ataupun ada apa tuntutannya kan. Mm. Dan tapi itulah aku rasa 5-10 tahun ni mungkin benda ni sepatutnya dinormalkan lah. Tapi untuk kerajaan bertindak tu aku tak nafi memang mungkin uh, kerisauan dan kebimbangan tu untuk kita terutamanya sebagai yang biasa yang menguruskan protes-protes kan. Uh, Memang kita kena sentiasa berhati-hati dengan kerajaan lah. Tak risau kan, tiba-tiba makin ketat lah. Tiba makin ketat kan. Datang balik FRU kan. Betul. Kita tak tahu Kita apa tak yang tahu. berlaku. Memang ada Lagi. FRU pun. Itu memang ada Bagi kan. dia. Yang tu confirm. Tapi sekarang susah sikit nak nampak lah. Banyak betul. LSF lah. LSF lah. lah. Itu je aku rasa yang turun. Dan aku lihat juga memang boleh dikata aku setuju lah bila kita sebut berhimpun ni dia bukan sekadar hak je, dia dah jadi tradisi sebenarnya. Daripada awal kita tuntut untuk lawan Melayu Union, Betul. dah sampailah ke kita lawan Azam Baki. Kemudian akan datang juga kita ada Gempur Rasuah Sabah juga, tu yang besar juga berkaitan rasuah. Aku rasa benda patut dijadikan tradisi lah. Aku rasa memang diterapkan di sekolah pun untuk kita berhimpun. Ya, betul. Dan ini aku rasa agak perlu untuk kerajaan diingatkan balik lah, yang diorang ada janji-janji yang diorang buat dulu dan perlu tunaikan. Betul, aku kata dia sekarang ni agenda macam contohnya nak pidak ataupun nama ni, dia dah tak boleh jadi agenda kerajaan sahaja. Dia kena jadi agenda untuk semua parti-parti politik. Sebab benda ni adalah asas kepada perlembagaan kan. Betul lah kita memang advokasi kita aku rasa kena kepada kerajaan lah, sebab dia yang ada ada kuasa, punca kuasa untuk buat pindaan kan. Tetapi kalau tak ada sokongan ataupun tak ada desakan daripada ahli parlimen lain ahli kan, parlimen je. menteri-menteri lain, agensi-agensi lain contohnya, dia tak boleh yalah dia mungkin ada cabaran lah untuk melajukan agenda yang kita nak ni lah. Kan? Sebab benda ni benda asas. Bagi aku semua reformasi yang kita minta sebenarnya adalah benda-benda asas je pun, untuk menjaga menjaga hak-hak rakyat tu sendiri dan menjaga institusi-institusi, sama ada daripada pengaruh politik yang terlampau ataupun institusi-institusi itu pula yang mendekam atau mencengkam rakyat kan. Sebab semua ni benda asas je. Yang tu aku agak setuju lah. Actually benda ni memang asas sebenarnya. Ya, hak asasi kan. Hak asasi. Apa yang susah nak faham kan. Mudah je nak faham kan. Tapi itulah kan, kerajaan masih lagi nanti Betul. ditangguhnya lagi. Pasal benda-benda ni kerajaan sekarang patut ambil serius lah. Betul. Pasal benda ni. Dan aku lihat juga, kita lihat balik daripada lensa zaman bersih pun, memang aku rasa semua ahli parlimen mesti pernah turun. At least lah. Kebanyakan PH akan turun lah. Adun dan ahli parlimen aku rasa memang banyak yang pernah turun lah. Menteri pun ada semua turun kan. Aku rasa 2000 lebih mustahil lah dia orang tak turun. Betul. Kecuali yang baru lah. Yang baru masuk tu lah cerita. Yang baru yang cerita lah. Tapi mungkin kita melihat juga kepentingan berhimpun ni daripada soal sebagai rakyat biasa kan. Kalau CSO boleh push, aku rasa rakyat biasa ni bila dia nak berhimpun, aku rasa ada like macam contoh lah, kita bagi satu perhimpunan yang sangat awam, tak ada mana-mana organisasi, just satu poster dan rakyat just turun and tak buat apa, dia just berhimpun dah. Aku rasa agak-agak benda tu masih dikira sebagai satu perhimpunan biasa atau perhimpunan yang just tak ada hala tuju. Okay, aku rasa setiap perhimpunan yang ada mesti ada objektif lah kan. Sama ada penganjuran dia macam mana tu satu cerita lain lah. Tapi setidaknya rakyat tu dia turun sebab dia tahu isu, ataupun dia faham, ataupun dia tahu isu tu dekat dengan dia, sebab tu dia turun lah. Maksudnya dia turun tu bukan saja lah. Dia turun tu nak menunjukkan solidariti dia kepada isu tu ataupun kepada apa-apa yang menjadi tujuan kepada himpunan tu lah kan. Contohnya himpunan Justice for Zara lah yang aku rasa yang mungkin setakat ni aku rasa memang paling organik lah cara penganjuran dia. Mungkin dia spark oleh suara mahasiswa ke apa, tetapi lepas tu dia macam trigger setiap daerah dekat Sabah kan.
Mm. Dia datang tu yalah ada ucapan, tapi datang tu memang datang sebagai solidariti kan, ataupun menunjukkan perasaan tak puas hati dengan mungkin proses Mm. penyiasatan kan, proses keadilan Mm. dan sebagainya, dan Mm. tak tahu confuse kan. Jadi dia nak tunjuk yang benda ni adalah penting yang perlu diselesaikan segera. Mm. Aku rasa tak ada masalah pun dia nak turun begitu kan. Tapi apa-apa himpunan mesti ada tujuan lah. Tak adalah orang nak berhimpun sesaja kan. Itu pergi beriadah. Beredar. Tapi itu pun ada tujuan untuk berehat kan. Tapi ini datang memang untuk kalau berhimpun macam kalau aku faham soalan kau, memang adalah untuk ada solidariti ataupun ada benda yang nak disampaikan lah. Tak semestinya dia buat plakat pun kan. Mm. Tapi dia datang dengan suara je, dia tahu kan. So, aku rasa banyak juga aku jumpa orang macam tu kan. Dia bukanlah dia tahu teknikal sangat. Contohnya isu Azam Baki, dia bukanlah tahu teknikal sangat isu mafia korporat Azam Baki dia buat apa kan. Berapa umur Azam Baki beli saham berapa ratus ribu. Dia bukan tahu sangat apa, tapi dia tahu ada konflik kepentingan. Jadi dia turun sebab dia tak setuju dengan benda tu, ataupun dia tak setuju dengan kerajaan sama untuk kontrak Azam Baki, tak buat apa dan sebagainya lah. Bagi aku elemen himpun ni agak sangat penting lah kan. Dan sebab aku ambil dua kes yang beza kan. Justice Zara punya perhimpunan dan juga Sumut. Sumut tu satu poster je. Tapi yang share ramai orang. Ramai orang. At the Sebab dia end, kena. yang turun just memang daripada bila aku sendiri turun kan, masa Palestine tu, yang first day tu, semua orang just turun je. Yang datang turun memberenda, memang tak dengar apa-apa. Tak dengar pun. apa-apa. Tak Memang dengar datang datang. kadang yelah datang bawa maflar kan, bawa Ah. bendera Palestin sebagai solidariti, nak tunjuk solidariti je kepada isu Palestin lah kan. Hmm. Isu yang resonate dengan orang ramai adalah isu Palestin lah, terutama orang Melayu lah. Dan tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau tak ada agenda pun sebenarnya bagi aku tak ada masalah lah. Tapi sebab tu kata mungkin himpunan Palestin tu adalah yang safe lah. Tapi kalau himpunan-himpunan lain yang mungkin lebih bertumpu agendanya, isunya, Ada fokus yang yang utama berbeza lah kan, dan boleh menjadi ancaman, dilihat sebagai ancaman kepada kerajaan tu, aku rasa menjadi tanggungjawab penganjur lah untuk menguruskan peserta masa tu lah kan. Tapi tak semestinya lah semua benda kena macam tu kan. Tak, bila tengok balik cara protes yang dulu dengan yang sekarang, aku rasa memang nampaklah ada perbezaan yang agak ketara. Macam kalau kita bandingkan daripada zaman reformasi kan, protes zaman reformasi memang betul-betul berkumpul je. Berkumpul, bersorak, itu je. Tengok sampai FADU tembak terus. Lari semua kan. Lari semua, berterabur. Lepas tu kalau tengok sekarang lebih structure. Kita ada pentas, ada orang berucap, ada yang bercakap, ada chanting, ada pergerakan yang lebih strategize, ada laluan pergerakan tu sendiri kan. Dan tengok balik dekat Justice Ozara, benda ni berlaku secara, aku melihat dia sebagai satu kolektif lah. Perhimpun kecil. Spontan. Ya, Sebenarnya tak kecil pun. Aku rasa bahkan macam di Kota Belud tu bagi aku di Tuaran tempat aku 3 ke 5 ribu orang. Di Kota Belud tu aku rasa dekat 10 ribu. Di Kudat yang memang hujung betul kat Sabah tu pun ribu yang turun. Bagi aku sebenarnya dia sebenarnya bukan isu yang kecil lah, tapi dan kalau kita kumpul tu aku rasa kolektif semua daerah tu mungkin sampai 15-20 ribu orang lah sama kumpul kan, daripada Sepitang sampai ke Kudat kan. Level size demo bersih lah. Dia cuma dia mungkin lebih terpencar kan. Dia organik. Aku suka lah, sebab tu aku suka cara yalah message tu misinformation ke apa tu satu hal lain. Tapi cara bagaimana dia terpencar tu kan, dia spark je kan. Tu aku sukalah. Patutnya banyak-banyak isu boleh jadi macam tu lagi. Jadi daripada demo yang kecil-kecil, kau melihat daripada kegunaan di bawah Akta Perhimpunan Aman, kau rasa benda tu like macam, aku rasa demo kecil-kecil ni tak menghalang apa-apa pun. Akta Perhimpunan Aman ni hanya terkesan kepada demo-demo yang macam ada sebab. Kau rasa apa pandangan kau? Aku tu betul lah. Macam cakap tadi lah, perhimpunan aman atau perhimpunan aman ni memang diguna sebagai alat untuk menghalang. Dia cukup dengan tak hantar notis, perhimpunan ni automatik jadi haram kan. Padahal dalam perlembagaan dalam akta tak sebut pun kalau tak hantar notis jadi perhimpunan haram kan.
Dia guna kepala dia je kan. Aku rasa tak ada pun dalam undang-undang sebut tentang perhimpunan Yang haram haram ni tak kan. ada kan. Tak ada. Memang tak ada kan. Perhimpunan halal pun tak ada kan. Memang dia ada perhimpunan dia kan. Perhimpunan dia. Tapi macam Justice for Zara aku tak pastilah. Yang aku tahu ada beberapa daerah yang memang dia hantar kepada polis lah, ataupun at least dia maklumkan lah beberapa hari sebelum tu, lain cerita lah. Uh, 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 dan sebab isu tu besar sangat dan terlampau sensitif sebenarnya. Jadi aku pun faham, mungkin polis pun dia ada strategi dia tak nak bertembung dengan benda. Dia tahu kalau bertembung mungkin menyebabkan isu ni, ataupun mungkin menyebabkan mereka sendiri pun akan dikritik hebat lah. Uh, tapi kalau perhimpunan macam kita, yang selalu buat, yang memang kita bersasar kan, ataupun memang kita tahu, ataupun yang kerajaan tak senang duduk lah, menyebabkan dia guna Akta Perhimpunan Aman lah. So tak yakin dong just guna, memang confirm lah Akta Perhimpunan Aman ni dijadikan senjata Sebenarnya lah. bukan Akta Perhimpunan Aman je lah kan, yang jadikan senjata Bebannya kan, je kan. Guna Akta SAMC kan, Akta Sultan. Sebelum ni guna 124B, Penal Code. So bukan Akta Perhimpunan Aman. Perhimpunan Aman tu sebenarnya bukanlah besar sangat, tapi dia boleh jadi precursor lah kot kepada nak guna akta lain. Dia nampak macam tak lagi Akta Perhimpunan Aman ni. Dan tambah 124B kan, yang apa ni, detrimental to demokrasi, parliamentary demokrasi kan, ataupun guna akta apa, PBT ke, so dia akan guna akta lain. Kan, yang sebenarnya bukan tujuannya untuk membungkam pun suara ataupun hak rakyat kan, tapi dia boleh guna lah. Dan mungkin dia tahu pun tak lepas pun di mahkamah, tapi sekadar untuk tangkap dulu je kan, ataupun nak halang dulu je daripada terjadi kan. Maria Chin pun pengguna SOSMA masa SOSMA kan elok. contohnya kan, tu paling besar lah SOSMA kan. So dong boleh je guna akta-akta lain. Boleh Technically je akta-akta guna. draconian lah dong akan Betul, guna. dia akan guna lah kan. Dia boleh tahan dulu kan. Akta dadah, aku pernah kena akta dadah berbahaya. Oh kena? Ya, kena tahan di bawah akta dadah berbahaya kan. Masa kami bantah TPPA, Trans-Pacific Partnership Agreement kan, zaman Obama. Kena tahan akta dadah berbahaya kan. Sebab dia nak tangkap terus kan. Dia tak perlu ada warang apa kan, tangkap terus je. Saya gunakan akta tu. Aku nak akta tu kena check air kencing apa semua kan. Tak ada pun. Tak ada pun kan. Dah bulan puasa kan masa tu kan. Apa benda lah kan. Puasa. Aku rasa punyalah banyak lagi akta boleh pakai. Dia punya akta dadah bahaya kan. Saja nak guna. Bagi aku jahat lah guna akta dadah bahaya tu. Bahaya lah sebenarnya. Guna DDA ni satu lain lah. Kadang-kadang akta yang tak sangka pun dia boleh pakai kan. Dia pakai. Aku pun tak sangka masa kena DDA tu, kurang asam betul kan. Terkejut aku. Dah Apa ada ni? rekod. Wah kan, dadah kan. Tapi memang at the end, pada akhirnya memang it's on kerajaan lah. Kalau dia kata nak sekat. Sekat. Dia rasa terancam, dia akan buat. Tak guna akta perhimpunan aman, dia guna akta lain lah. Dan akta perhimpunan aman. Itu confirm lah. Tapi kita tengok untuk kerajaan akan datang macam mana. Diorang nak guna cara apa, ataupun diorang masih lagi cuba untuk berbuat baik, tak berlaku apa-apa. Kita berharap macam tu lah untuk perhimpunan-perhimpunan seterusnya. Betul. Dan akan datang pun ada perhimpunan Gempur Rasuah Sabah kan. Rasuah Sabah. Lepas tu kita pun hantar memorandum di Parlimen untuk isu RCI, mafia korporat kan. So akan banyak himpunan lah. So kerajaan kena bersedia lah. Bersedia lah. Kerajaan tak sedia sial lah. Sedia untuk ubah lah kan. Sedia untuk berubah lah. Jadi mungkin kau ada kata-kata untuk ahli-ahli parlimen. Alalan kita pun nak hantar memorandum. Aku rasa banyak memorandum selain daripada kita juga. Betul. Pihak lain pun ada nak hantar juga. Mungkin kau ada pesanan ke ahli parlimen? Kalau dari segi untuk ahli parlimen, mungkin aku rasa kena lebih bersedia untuk membahaskan isu secara substantif lah. Terutama isu-isu yang dah memang berkait langsung dengan kebebasan rakyat kan, demokrasi, hak berpolitik. Pasal benda ni kena jadi satu asas yang tak boleh ditinggalkan lah. Maksudnya kalau benda ni terganggu kan, tak kisahlah sebelah mana pun, masing-masing kena bersuara untuk menegur kerajaan kan. Dan itulah peranan ahli parlimen paling besar lah, sebagai semak imbang kepada legislatif dan juga judiciary kan. Itulah tujuan dia kan.
Eksekutif dan judiciary kan. Ya. So benda tu lah, benda ni benda asas dan kita kena jagalah benda asas ni. So, itu pesanan daripada Ashraf, and aku rasa mungkin Alalang kau nak cerita sikit tentang demo yang bakal berlaku dekat Sabah ni sikit. Okay. So Gempa Rasuah Sabah 30 akan buat di KK 45 Julai lah. 45 Julai ni. Dan digerakkan sepenuhnya oleh mahasiswa dan juga masyarakat sivil di Sabah. Tuntutannya sama juga, dia nak isu RCI satunya, RCI Mafia Korporat, dan kemudian adalah tentang bagaimana nak tahu apa kerajaan buat dan dah siasat ke ataupun nak siasat ke 14 adun, 13-14 adun yang dituduh menerima duit daripada Albert Tay. Menerima rasuah lah kan daripada Albert Tay. Dan aku rasa itulah tujuan dia lah, sejauh mana tindakan kerajaan. Dan aku rasa bagusnya Gempa Rasuah Sabah ni adalah orang Sabah sendiri yang menuntut kebertanggungjawaban terhadap adun-adun mereka yang dah jadi menteri, ada yang jadi menteri, ada yang ketua menteri, tentang isu-isu ni kan. Maksudnya tak cukup penjelasan lah, ataupun penjelasan yang diberi tu sebagai sekadar pemanis mulut je lah. Dan itu aku rasa bangga sikit lah kan dengan kawan-kawan di mahasiswa di Sabah, dengan gerakan-gerakan CXO dekat sana yang dah mula mencelikkan orang ramai, terutama rakyat Sabah, tentang isu-isu ni kan. Jadi adun-adun tak dapat nak diam lah kan. Takut lah kan. Bagus lah kalau adun takut kepada rakyat tu, bagus. So 45 Julai lah, orang Sabah yang kalau yang ada yang dengar ni bolehlah turun ke KK. Tepat nanti akan diumumkan lah. Okay, mantap. Okay, last sekali lah. Mungkin kau ada 4 perkataan kan, aku bagi 4 perkataan je kau nak bagi kepada rakyat Malaysia berkaitan tentang pendapat kau tentang Akta Perhimpunan Aman ni. 4 perkataan je. Uish, 4 perkataan. Hak, demokrasi, kesederhanaan, satu lagi apa? 3 dah kan? 3 dah, satu lagi. Satu lagi apa lagi? Ni keadilan lah. Keadilan. Bukan PKR lah. Bukan Keadilan. Kena ingat PKR pula kan. Bukan keadilan tu lah. Jadi kita sampai ke penghujung. Aku tak pasti sejam setengah atau tak. Aku berharap Sejam setengah ke? Ya. Sebab kita tak ada mode belakang tabir. So aku harap benda ni recording. Itu lah tu. Sebab lupa aku tekan ketak tadi. Tapi aku rasanya aku tekan. Tapi tak mengapa. Itu sahaja untuk episod kali ni. Di podcast Kita Punya Mic, kita santai sikit. Walaupun ada serius-serius sikit, kita cerita tentang Akta Perhimpunan Aman. Dan aku rasa perbincangan Akta Perhimpunan Aman ni tak pernah habis pun. Dan juga paling akhir sekali adalah berkaitan tentang Ashraf jugalah. Sedikit sejarah dia bersama dengan Bersih, zaman-zaman mahasiswa dia dulu yang juga nakal. Aku rasa kebanyakan semua aktivis yang masuk CSO ni zaman mahasiswa semua nakal. Okay lah. Boleh lah. Jadi itu saja daripada kami. Kita jumpa episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.